Enjin ini tidak mempunyai bahan api yang kelihatan, tiada injap, tiada egsos dan beroperasi hampir sepenuhnya tanpa bunyi. Dan itu kerana sumber bahan apinya ialah haba yang disimpan dalam blok logam besar di bawahnya. Dan ia dikenali sebagai enjin udara panas atau enjin Stirling. Video ini ditaja oleh Crown News. Maklumat lanjut tentang mereka akan saya kongsikan sebentar lagi. Ini adalah picagari kaca yang tertutup rapat dengan sedikit udara di dalamnya. Dan jika saya memanaskan picagari ini, maka udara di dalamnya juga akan menjadi panas. Ia akan mengembang dan menolak omboh keluar. Kemudian, apabila haba dikeluarkan, ia menjadi sejuk dan udara mengecut. Kitaran memanaskan dan menyejukkan udara untuk menggerakkan omboh ke depan dan ke belakang. Ini adalah prinsip asas bagaimana enjin Stirling berfungsi. Satu-satunya masalah ialah proses pemanasan dan penyejukan ini terlalu perlahan. Jadi daripada memanaskan dan menyejukkan keseluruhan sistem, kita boleh memperkenalkan satu lagi silinder dengan omboh yang longgar di dalamnya, yang mana tidak seperti kebanyakan omboh yang memerlukan pengedap yang kedap udara. Udara bebas bergerak di sekelilingnya, membolehkan omboh itu mengalihkan udara dari satu hujung silinder ke hujung yang lain. Dan ini dikenali sebagai omboh pengalih. Sekarang, jika kita memanaskan satu bahagian omboh sekunder ini dan mengekalkan hujung yang satu lagi tetap sejuk, kita boleh menggunakan omboh pengalih untuk mengalihkan udara antara bahagian panas dan sejuk yang akan memanaskan dan menyejukkan udara di dalam dengan cepat serta menggerakkan omboh atas ke depan dan ke belakang dengan lebih laju berbanding sebelum ini. Dan ini boleh dilakukan tanpa henti selagi satu bahagian panas dan satu lagi sejuk. Atau sekurang-kurangnya sehingga omboh yang dicetak 3D itu cair. Sekarang, omboh pengalih tidak menghasilkan sebarang kuasa keluaran dan memerlukan sangat sedikit kuasa untuk bergerak, yang boleh ditunjukkan dengan menggantikannya dengan berbola galas ini. Jadi apabila saya condongkan silinder dengan perlahan, berbola galas itu bergolek dari satu hujung ke hujung yang lain dan menggerakkan udara antara bahagian panas dan sejuk, yang mengembang dan mengecut untuk menggerakkan omboh kuasa di bahagian atas. Jadi, jika kita sambungkan omboh atas kepada aci engkol dan gunakan sebahagian daripada kuasa keluaran untuk menggerakkan pengalih ke depan dan ke belakang, kita sepatutnya mempunyai enjin yang boleh beroperasi sendiri. Sebenarnya, di sini ada model enjin yang berfungsi tepat seperti itu. Haba digunakan pada bahagian kaca di sini dan sebelah lagi, silinder disejukkan oleh sink haba ini. Jadi apabila pengalih bergerak ke depan dan ke belakang, udara dipanaskan dan disejukkan. Kemudian dialirkan ke silinder atas ini yang menggerakkan omboh kuasa. Kemudian, ia mengeluarkan kuasa ke aci engkol, yang seterusnya menggerakkan pengalih melalui gear, menghasilkan kitaran berterusan. So now we need to figure out how we're going to use one of these Stirling engines to... Jadi sekarang, kita perlu fikirkan, bagaimana kita akan menggunakan salah satu enjin Stirling ini untuk menggerakkan sebuah basikal. Dan semuanya bermula di sini, dengan satu blok logam besar dan senarai tugasan yang sangat panjang. Enjin Stirling menghasilkan kuasa yang sangat sedikit berbanding saiznya. Jadi untuk memastikan ini berfungsi pada sebuah basikal, kita perlukan enjin yang paling besar yang masih boleh muat dalam rangka basikal itu. Walau bagaimanapun, ini bukannya bakal menjadi enjin superbike yang seterusnya. Aduhai. Saya mensasarkan kira-kira 100 hingga 150 watt kuasa keluaran, iaitu lebih kurang 0.2 kuasa kuda. Harapnya cukup untuk mengekalkan kelajuan pelayaran sekitar 15 batu sejam. Mendapatkan kuasa sebegitu daripada enjin Stirling bukanlah sesuatu yang mudah. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kecekapan, seperti perbezaan suhu antara bahagian panas dan sejuk. Seberapa pantas haba boleh dipindahkan masuk dan keluar dari udara, dan berapa banyak udara di dalam enjin yang benar-benar melakukan kerja yang berguna. Ini hanyalah sebahagian daripada apa yang menentukan reka bentuk enjin tersebut. Seperti, contohnya, untuk memastikan bahagian sejuk sentiasa sesejuk yang mungkin. Saya pada asalnya mempertimbangkan untuk menggunakan heatsink CPU komputer kerana ia murah dan mempunyai luas permukaan yang sangat besar. Tetapi ternyata, cuba menyalurkan semua haba itu ke dalam satu kawasan kecil yang direka untuk CPU sahaja tidaklah praktikal. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan penyejukan air dalaman yang sepatutnya berfungsi dengan lebih baik untuk mengeluarkan haba dengan cepat. Dan apabila kita hanya cuba mendapatkan kira-kira 100 watt kuasa output, walaupun geseran yang sedikit boleh memberi perbezaan yang besar. Ini bukanlah mudah apabila anda masih memerlukan pengedap-kedap udara di sekeliling omboh dan aci pengalih. Dengan blok enjin utama telah siap, saya boleh memasangnya pada basikal menggunakan pendakap sementara yang dicetak 3 dimensi kerana bahagian enjin ini akan disejukkan dengan air, jadi cetakan itu sepatutnya tahan untuk beberapa ujian percubaan. Seterusnya, pendakap aluminium besar ini dipasang pada bahagian belakang enjin yang akan memegang aci engkol
dan juga mencengkam rangka basikal untuk sokongan tambahan. Aci engkol itu sendiri diperbuat daripada aluminium dan saya telah memasang takal yang dicetak 3 dimensi di bahagian belakang. Kerana saya menggunakan tali sawat untuk menghubungkan aci engkol, bukan gear seperti dalam enjin model. Dan batang penyambung dengan galas muat tekan menghubungkan aci engkol ke omboh untuk memastikan semuanya berputar dengan lancar. Kerana omboh pengalih adalah longgar di dalam silindernya, ia sepatutnya tidak menyentuh dinding langsung. Jadi saya akan memasangnya pada batang keluli tahan karat. Dan untuk memastikan batang itu tidak bergoyang, saya menggunakan galas linear ini, sama seperti yang anda jumpa dalam pencetak 3 dimensi. Dan ia membenarkan batang pengalih bergerak dengan lancar dan tepat, yang memastikan pengalih sentiasa berada di tengah semasa ia bergerak. Seterusnya ialah omboh kuasa, yang saya reka supaya seringan mungkin dan ia dipasang pada satu lagi batang keluli menggunakan skru set. Untuk gelang omboh, saya mahu gunakan PTFE, juga dikenali sebagai Teflon, kerana geserannya yang rendah, walaupun ia bukan bahan yang anjal. Jadi saya telah memotong beberapa gelang dalam yang lebih kecil untuk bertindak sebagai penekang, yang sepatutnya menolak PTFE keluar untuk menghasilkan pengedap yang lebih baik pada dinding silinder. Gelang-gelang itu diletakkan dalam omboh seperti ini, dan saya telah mengimbangi jurang pada kedua-dua gelang sebanyak 180 darjah untuk mengurangkan kebocoran gas. Dan apabila ia berada dalam silinder, omboh itu meluncur dengan sangat sedikit rintangan. Batang omboh kemudian disambungkan ke engkol. Tetapi kerana omboh ini sangat pendek, ia memerlukan panduan untuk memastikan ia bergerak dalam garis lurus. Dan itulah tugas plat belakang ini. Namun, sebelum memasangnya, saya perlu memotong beberapa gasket. Saya menggunakan helaian silikon setebal 0.5 mm yang sepatutnya boleh menahan suhu yang akan dialami oleh enjin ini dan akan memberikan kedap yang baik. Jadi selepas menebuk lubang bolt, saya boleh mengepit template cetakan 3D dan menjejak sekelilingnya dengan pisau, kemudian longgarkan bolt tersebut. Dan saya telah mendapat gasket yang tepat yang sesuai dengan enjin ini dengan sempurna. Dengan plate belakang dan gasket telah dipasang, batang omboh masih lagi ada sedikit goyangan, jadi saya tambah bush PTFE ini dipasang dengan spacer untuk memastikan batang itu sejajar dan bergerak lurus dengan sempurna. Langkah seterusnya ialah menyambungkan kedua-dua engkol dengan takal masa. Yang saya pilih berbanding gear kerana ia lebih mudah disambungkan ke aci keluaran yang kemudiannya boleh digunakan untuk memacu roda belakang. Melihat benda ini akhirnya berpusing buat saya sedar betapa banyak usaha yang saya dah curahkan untuk benda ini. Dah kira-kira 2 bulan saya buat pemiraan, reka bentuk, kerja mesin. Memang banyak kerja yang dah saya lakukan. Dan saya mula rasa agak gementar sama ada ia akan berfungsi atau tidak. Saya teruja, tapi masih gementar. Jadi, apa yang perlu dilakukan sekarang ialah membuat silinder dan omboh pengalih. Dan kemudian, kita sepatutnya boleh mencubanya. Project planning to build a steam engine, but after Sebenarnya saya mulakan projek ini dengan merancang untuk membina enjin steam. Tetapi selepas banyak membuat kajian, saya sedar bahawa enjin Stirling adalah pilihan yang jauh lebih baik. Ia lebih senyap, lebih cekap dan lebih selamat. Dan apabila saya faham bagaimana ia berfungsi, ia benar-benar mengubah arah projek ini. Ia juga mengingatkan saya betapa pentingnya melihat sesuatu dari sudut yang berbeza. Dan itulah sebenarnya tujuan Ground News. Mereka mengumpulkan artikel-artikel berkaitan dari seluruh dunia di satu tempat dengan konteks tentang kecenderungan politik dan kebolehpercayaan sumber tersebut. Jadi anda boleh membandingkan liputan dan dengan cepat mendapatkan gambaran penuh. Ground News sebenarnya diasaskan oleh seorang bekas jurutera NASA, Harleen Kaur, yang bekerja pada teleskop James Webb. Dan sebagai seorang jurutera sendiri, saya suka mengetahui sejauh mana sesuatu perkara itu berasaskan fakta. Dan dengan begitu banyak maklumat di luar sana, memang mudah untuk rasa terbeban. Ground News membantu saya menapis maklumat yang tidak penting dan memahami apa yang sebenarnya sedang berlaku. Sebagai contoh, apabila agensi angkasa Eropah mengesahkan bahawa objek selebar 20 km telah memasuki sistem suria kita, memang lega untuk tahu bahawa ia tidak menuju ke bumi. Dan dengan ratusan sumber melaporkan peristiwa yang sama, ciri Ground AI mereka boleh meringkaskan semuanya kepada hanya beberapa poin penting. Saya juga suka melayari sumber yang kurang berfakta, hanya untuk melihat sudut lain yang telah dilaporkan. Yang mana, tanpa Ground News, mungkin itu sahaja versi yang saya akan jumpa. Mereka juga telah diiktiraf oleh Pusat Keamanan Nobel atas impak mereka terhadap literasi media. Jadi untuk melanggan Ground News dan untuk masa terhad, mereka menawarkan diskaun 40% untuk pelan Unlimited Vantage kepada anda, penonton saya. Dengan mengimbas kod QR ini,
atau dengan pergi ke pautan dalam keterangan groundnews.com/kehadapan Stanton untuk mendapatkan tawaran ini. Itu adalah groundnews.com/kehadapan Stanton. Sebelum memasang silinder pengalir, saya perlu memasang plat ini yang berfungsi sebagai permukaan pemindahan haba antara sistem penyejukan air dan udara di dalam enjin. Dan kawasan permukaan yang besar daripada pelesap haba ini sepatutnya membantu menyejukkan udara dengan cepat semasa kitaran enjin. Ia juga berfungsi sebagai plat atas untuk silinder kuasa dan semua udara panas yang mengembang akan mengalir melalui port ini untuk menolak omboh. Untuk pengalir itu sendiri, saya perlukan sesuatu yang ringan dan agak tahan haba. Jadi, saya beli pelbagai bekas dan botol keluli tahan karat untuk lihat jika ada yang sesuai digunakan. Dan selain daripada belajar bahawa tiada satu pun daripada mereka dibuat mengikut diameter pengalir enjin Stirling standard, saya jumpa botol air ini yang sepatutnya muat dengan baik di dalam silinder berdiameter 80mm dengan hanya beberapa milimeter ruang untuk udara mengalir melaluinya. Saya kemudian buat plat pemasangan kecil untuk pengalih yang dipasang pada rod keluli dengan skru set. Saya kemudian potong bahagian atas botol itu dan gerudi beberapa lubang yang membolehkannya dipasang pada plat bawah. Dan apabila memutar enjin secara manual, anda boleh lihat bagaimana kedua-dua omboh akan bergerak apabila enjin beroperasi. Tetapi omboh pengalih mendahului omboh kuasa, kira-kira 90 darjah sudut engkol. Seterusnya, saya perlu membuat silinder pengalih yang saya putuskan untuk bina dalam dua bahagian. Bahagian sejuk di mesin daripada aluminium seperti kebanyakan bahagian enjin dan saya menambah beberapa sirip untuk membantunya kekal sejuk. Ia kemudian dipasang pada blok enjin utama dengan satu lagi gasket yang menghasilkan kedap yang baik. Tetapi ia juga mengasingkannya daripada penyejukan air. Jadi, jika sirip penyejukan udara tidak mencukupi, saya mungkin perlu menambah penyejukan air padanya juga. Tetapi bahagian panas silinder perlu menahan suhu yang jauh lebih tinggi. Jadi sebaiknya, bahagian panas itu harus dibuat daripada keluli. Oleh kerana saya masih belum yakin untuk memproses keluli, saya telah meminta hujung panas itu dibuat oleh JLC CNC. Mereka tidak menaja video ini, tetapi mereka memang banyak membantu saya di sini. Kerana memang mustahil untuk saya buat bahagian ini sendiri. Dan ini dipasang pada bahagian sejuk silinder dengan gasket silikon tebal untuk cuba menebatkannya. Kerana kita tidak mahu haba mengalir ke bahagian sejuk, kerana itu akan membazirkan tenaga. Jadi dengan penutup panas telah diketatkan, enjin kini kedap sepenuhnya. Apa yang diperlukan sekarang hanyalah haba. It was tricky to move the piston against Itu sepatutnya sudah memadai. mine, but I also noticed it was letting a lot of air leak past, which could be where most of the pressure is being lost. I first tried swapping one of the PTFE rings for a rubber O-ring to improve the seal, but it either didn't seal properly or created way too much friction. Then I thought, what if I used a piston ring like the one I've used in my small compressor? Ia masih belum cukup lagi. Bahagian depan penutup panas mula berubah warna. Jadi ia semakin panas di bahagian depan itu. Saya fikir mungkin saya patut tambah penyejukan air untuk lihat sama ada ia boleh menyejukkan plat sejuk ini. Flexibility, hold an airtight seal, and hopefully not melt from the engine heat. But after several prototypes, I eventually found a size and shape that offered. Dengan penutup panas menyala merah membara dan hujung yang disejukkan air kekal stabil pada sekitar 40 darjah Celsius. Jelas bahawa hanya menambah haba bukanlah masalahnya. Jadi, saya tambah penyejukan air luaran untuk menurunkan suhu enjin dengan selamat supaya saya boleh membukanya. Di dalamnya, jelas enjin itu menjadi sangat panas. Malah pemisah itu pun sedikit berubah warna. Dan memandangkan ia tidak bersentuhan secara langsung dengan penutup panas, itu bermakna udara di dalam memang benar-benar menjadi panas. Saya periksa semua kedap gasket dan tambah sedikit gris pada o-ring di sekeliling batang pemisah untuk memastikan tiada kebocoran. Dan selepas bahagian hadapan enjin dipasang semula, saya tumpukan perhatian pada gelang ombu kerana inilah komponen kedap bergerak terbesar dalam enjin. Agak sukar untuk menggerakkan omboh melawan udara yang terperangkap dan itu adalah petanda yang baik. Tapi saya juga perasan banyak udara bocor melepasi yang mungkin menjadi punca utama tekanan hilang. Saya mula-mula cuba menukar salah satu gelang PTFE dengan o-ring getah untuk memperbaiki kedap. Tetapi ia sama ada tidak kedap dengan baik atau menghasilkan terlalu banyak geseran. Kemudian saya terfikir, bagaimana kalau saya gunakan gelang ombo seperti yang saya gunakan dalam enjin udara termampat kecil saya, di mana gelang itu akan mengembang di bawah tekanan untuk menutup rapat pada dinding silinder. Satu-satunya masalah, gelang-gelang itu sangat kecil
dan saya perlukan sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi saya cuba mencetak satu gelang secara 3 dimensi menggunakan TPU fleksibel pada pencetak prusa FDM saya. Yang sebenarnya agak mencabar kerana ia perlu mempunyai tahap fleksibiliti yang betul. Ia perlu mengekalkan kedap udara dan diharapkan tidak cair akibat haba enjin. Tetapi selepas beberapa prototipe, akhirnya saya jumpa saiz dan bentuk yang memberikan rintangan minimum tetapi kedap jauh lebih baik daripada sebelum ini. Dan dengan bantuan penyejukan air untuk memastikan dinding silinder sentiasa sejuk, diharapkan ia tidak akan menjadi cukup panas untuk cair. Baiklah, saya sudah pasang omboh baru, jadi kita sepatutnya dapat mampatan yang jauh lebih baik sekarang. Anda boleh lihat bila saya pusing, omboh itu sebenarnya menolak balik. Yang bermaksud ia mempunyai mampatan yang sangat baik. Jadi harap-harap ini akan membuat perbezaan kerana mampatan sebelum ini memang sangat teruk berbanding dengan sekarang. Jadi, mari kita duduk selesa dan panaskan benda ini. To avoid hitting the end of the cylinder with its increased stroke, the engine is ready for another test. I really hope this works. Come on, come on. Saya rasa ia sudah hampir, tapi belum sampai lagi. Jadi pengembangan masih berfungsi. Ia cuma tak cukup pergerakan. Baiklah, mari kita biarkan semuanya sejuk dulu sebelum kita cuba sesuatu yang lain. Tak pasti apa yang saya akan cuba, tapi selepas meneliti rakaman, saya sedar sesuatu. Ia cuma tak cukup pergerakan. Jika engkol mempunyai 30 mm pergerakan, tetapi omboh hanya bergerak kira-kira 14 mm, maka ia mungkin terlalu memampatkan dan terlalu mengembangkan udara yang boleh menyebabkan pembaziran tenaga yang banyak setiap kitaran. Malangnya, saya hanya boleh memendekkan engkol kepada 25 mm pergerakan disebabkan saiz aci dan galas. Tetapi jika saya juga menambah pergerakan omboh pengalih, saya mungkin boleh mengalirkan lebih banyak udara antara bahagian panas dan sejuk yang boleh meningkatkan perbezaan tekanan dan memperbaiki pengembangan. Engkol baru ini dicetak 3D menggunakan resin pada Formlabs Form 4 dan sepatutnya cukup kuat untuk peringkat ujian ini. Ia sedikit lebih ringan daripada yang aluminium. Tetapi buat masa sekarang, keseimbangan enjin bukanlah keutamaan utama. Dengan engkol baru dipasang dan pengalih yang sedikit lebih pendek untuk mengelakkan terkena hujung silinder akibat lejang yang bertambah, enjin sudah bersedia untuk ujian seterusnya. Saya benar-benar berharap ini berjaya. Place a drive pulley to the rear wheel with a flywheel, as the original pulley ratio might have been too high, preventing the engine from gaining up. Ayu. Adakah itu berjalan sendiri? There's still lots to improve with this engine. Itu sedang berjalan. To recover some heat energy during Ia berfungsi. Ayo, tambah haba. the engine, and more air means more expansion and more power. I also still need to build a proper burner, finish the water cooling system, Ia sebenarnya sedang berjalan. since Stirling engines don't throttle very. Wah, I turned off the heat a while ago, and it's still running on the stored. Ia bukan yang terpantas. So don't forget to subscribe to see part 2, and Tapi saya rasa ada beberapa perkara yang boleh kita ubah untuk meningkatkan prestasinya. Itu memang hebat. Bunyinya sangat kelakar. Walaupun saya sangat gembira kerana akhirnya enjin ini berjaya dihidupkan, saya tak dapat menahan diri untuk cuba menjadikannya berjalan sedikit lebih baik. Jadi, saya tukar tali sawat masa dengan yang lebih nipis. Sebab tali sawat yang lebih tebal membazir tenaga apabila ia membengkok dan melurus di sekitar takal. Saya juga menggantikan takal pemacu ke roda belakang dengan roda tenaga. Kerana nisbah takal asal mungkin terlalu tinggi, menyebabkan enjin sukar untuk meningkatkan RPM. Masih banyak lagi yang boleh diperbaiki pada enjin ini.
seperti menambah regenerator untuk memulihkan sebahagian tenaga haba setiap kitaran dan meningkatkan tekanan dalaman. Lebih banyak tekanan bermakna lebih banyak udara di dalam enjin dan lebih banyak udara bermakna lebih banyak pengembangan dan lebih banyak kuasa. Saya juga masih perlu membina pembakar yang sesuai, menyiapkan sistem penyejukan air dengan radiator dan mereka bentuk clutch kerana enjin Stirling tidak dapat dikawal pendikit dengan baik. Sebenarnya, saya telah menghentikan pemanasan sebentar tadi dan ia masih berjalan menggunakan haba yang tersimpan dalam penutup panas keluli itu. Jadi, jangan lupa untuk melanggan untuk melihat bahagian kedua dan terima kasih kerana menonton.